Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua kembali dalam mata pelajaran Sains, Sosial dan Alam Sekitar tahun 4, masalah pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Jom murid-murid bersama Cikgu Zila Kadi. Baiklah murid-murid, sebelum kita teruskan pelajaran kita, marilah kita ketahui standard kandungan dan standard pembelajaran tumbuhan dan bahagian tumbuhan dan standard pembelajaran mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di persekitaran, menamakan bahagian tumbuhan, batang, daun, dahan, buah, bunga, akar dan duri. Sebelum kita mula belajar, cuba murid-murid pandang di persekitaran. Apa yang anda lihat? Adakah anda lihat tumbuhan? Apakah nama tumbuhan yang anda lihat? Cuba lihat gambar ini. Adakah anda tahu namanya? Jika tahu, namakan tumbuhan tersebut dan beritahu guru anda. Jom kita kenali tumbuhan berikut. Adakah anda kenal pokok ini? Pokok ini dinamakan pokok sirih. Apakah nama pokok ini? Pokok ini ialah pokok betik. Kenalkah anda dengan pokok ini? Pokok ini dinamakan pokok lengkuas. Wah, cantiknya. Pokok ini dinamakan paku pakis. Pernah nampak pokok ini? Pokok ini dinamakan pokok serai. Wah, mesti kenal dengan pokok ini kan? Pokok ini dinamakan pokok pisang. Cantiknya. Pokok ini dinamakan pokok kiambang. Banyak lagi jenis tumbuhan yang hidup di persekitaran kita. Sebentar tadi kita telah pelajari nama-nama pokok. Sekarang kita teruskan belajar lagi. Jom kita belajar bahagian tumbuhan. Menamakan bahagian tumbuhan, buah, daun, batang, akar, bunga, dahan dan duri. Apakah nama bahagian ini? Ia dipanggil buah. Buah melindungi biji benih. Ini adalah daun. Daun membuat makanan untuk tumbuhan. Seterusnya, batang. Batang mengangkut makanan dan air ke seluruh bahagian pokok. Dan ini merupakan akar. Akar menyerap air dan nutrien. Ini adalah bunga. Bunga akan bertukar menjadi buah. Contoh ini adalah bunga durian. Gambar ini merupakan dahan. Dahan menyokong daun, bunga dan buah. Dan ini adalah duri. Duri melindungi pokok daripada musuh. Cuba jawab soalan cikgu. Apakah fungsi bahagian akar pada tumbuhan?
Apakah bahagian tumbuhan yang berada di dalam tanah? Apakah bahagian tumbuhan yang akan bertukar menjadi buah? Adakah anda faham dengan penerangan cikgu? Jika belum, anda boleh mengulang semula video ini atau merujuk buku teks yang disediakan. Jika ya, tahniah, anda merupakan murid yang cerdik. Anda juga boleh membantu rakan yang belum faham. Terima kasih kerana menonton video cikgu. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih daun keladi. Jangan lupa tontonlah lagi.